Satu dia hentam dekat belah belakang. Wow. Tapi kalau buka dia punya nadi luar biasa. Sebab tu perangai macam budak-budak. Nampaknya cuaca tak mengizinkan hari ni. Set the pace when I'm running. I always take it and I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always thankful. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed. So hari ni kita berada di track Datuk Sagor, event Suci Muci macam biasa. Pagi-pagi dah terima kehangatan. Tadi kali ni kita tak tunjuk korang car parade apa semua, terus dah start dah. Okay. So kat sini dah ada insiden yang tak berapa nak best. Ada kereta Miata satu dah overshoot dah, langgar dekat tayar tu, masuk sini kan. Aduh, sedih lah. Sayang tu, kereta dah handsome. Tak tahu Nazir dapat capture tak, sebab tadi masa dia overshoot tu kita tak dapat nak capture kan. Kau dapat rekod tak? Allah, gelap lah. Tak dapat rekod? Tak ekor ah. Aduh. Tapi itulah permulaan yang sangat mendebarkan, guys. Awal-awal starting dia terus Tengok macam mana ni, guys. Aduh, tu tadi baru kita. Oh, ada sebiji lagi, guys. Biji lagi. Oh. Oh, panjangnya. So sekarang kita tengah teropong, guys. Wow. Oh, hari ni pagi-pagi. So hari ni pagi-pagi memang banyak insiden Kira hari ni semua yang push kau-kau punya. Hari ni aku rasa diorang memang entah habis-habis mungkin Pas disebabkan raya, ataupun mungkin diorang tak dapat nak pergi rent rave tu. Aku bagi tahu korang susah dah cakap benda ni kan. Tak apa lah, yang penting diorang tak pergi tempat bukan-bukan lah. Dia datang kat sini okey lah ni. Sebab kira track ada basah sikit-sikit lah kot. Sikit-sikit lah sebab hujan kan. So benda ni yang selalu kita cakap, kenapa jangan lumba dekat jalan raya. So kalau at least kat sini kalau langgar pun sikit-sikit kau langgar tak payah tu. Kau langgar pagar tu. Dan tengok aku tengok dia langgar guni tu. Tapi still selamat lah. Tak adalah orang kata langgar membahayakan orang lain. So sama juga macam tadi Abang Nizam awal-awal dah bagi tahu, knows your car limits. So tahu kereta kau punya limit. Jadi andai kata kalau korang nak hentak ke macam mana ke, boleh, tak ada masalah. Tapi kau kena tahu kereta kau boleh pergi sampai macam mana. Tayar apa yang kau pakai. So kau chamber berapa. Diri kau punya limit pun sama. So macam aku, kereta aku laju. Tapi sebab aku punya diri limit ni tak apa-apa kental lah kan. Sebab mungkin aku risau lah kalau jadi macam tu. Kan. So sebab bila kita main track day atau kita main program-program macam ni, selalunya Sendirian Berhad bro. Dia tak sama macam Abang Dorish kita. Dia stiker banyak. Dia banyak orang sponsor dia. Kan. Rosak pair. Macam abang, tengok Abang Sepo dia dah tak main dah kereta Saga. Rosak beli kereta baru. Beli Hari Honda. ni dia pakai Honda. Kejap lagi kita nak interview dia sikit. Sebab CRZ ni, dulu kita tahu ada kawan yang pakai CRZ. Kan? Apa Ciwan ke apa Ciwan. So hari ni kita dapat nampak lah Abang Saipul dia dah naik taraf. Kan sejak dia kawan dengan Kasha ni, dia dah tak ada pakai kereta biasa. Hari ni Abang Kasha tak ada pula. Ya betul. Aku rasa dia tengah prepare untuk MSF tu. Betul. Okay, jadi hari ni dalam satu perlumbaan kategori ni terjadinya dua accident lah. Satu dia hentam dekat belah belakang, satu ni betul-betul dekat depan audiens ni. Cuba kita tak sempat nak rekod. Betul. Apa yang korang boleh nampak, kereta dia aku rasa agak, sebab tadi aku nampak dah dia corner dari sana tu, kereta ni dah start buang belakang. Sebab kereta ni rear wheel drive, so memang susah sikit nak kontrol. Mungkin
Kita baru sembang tadi pagi. Ya. Ah. Kenapa aku bawa FD tu R boleh berbusing? Sedangkan Sedangkan aku bawa kereta 4 wheel Evo tak busing. kan. Dia sebenarnya bukan masalah kereta. Ha. Dia masalah orang sebenarnya. Driver problem. Driver problem bro. So expectation aku is bila aku dah terbiasa bawa 4 wheel, kita tekan setiap corner, kita tekan, every corner kita tekan sebab kita tak takut kereta tu berbusing. Bila aku bawa FD pusing. Tadi abang Nizam pun dia dah sekolahkan aku. Aku tak nak rekod bagi korang tengok kan. Dia agak sedih aku disekolahkan, tapi aku tetap terima dengan hati terbuka. Sebab kita kena nak belajar something, kita kena otak ni terbuka sikit, baru kita dapat belajar. Betul. So kalau kau nak belajar, kau takut nak main sepang terus, kau datang track macam ni. Kau datang track sini. Benda terjadi macam ni, kita boleh tanya kenapa benda ni boleh jadi, apa sebab benda ni jadi. So diorang mungkin akan explain, oh sebab ni, saya ni, so silap saya dekat sini. So kita boleh belajar dekat situ macam mana untuk tidak buat kesilapan yang macam tu kan. Yes. Okay, so kita sembang macam panjang sangat dekat sini kan. Sekejap lagi kita tengok ada ayak balang ada. Lapar ni sebenarnya ni. Aduh. Sekarang meriah setiap kali Suci Munci dah ada Skela Fest Ya. So mana-mana yang korang datang bawa family, jangan risau. Bini dengan anak boleh pergi jalan makan-makan. Betul. Okay, jadi kita tunggu diorang settlekan ni dulu. Dia tengah apa, orang red flag red flag. Red flag Yang rescue, okay? Kita nak tengok kita Abang Doris kita yang dia dah pakai Honda sekarang. Alamak. Oh, dia Honda kena angkat bonet kan? iVTEC. Okey, nampak merah tu Type R. Merah. Oh ni. Ni merah Type R, ni racing Ada sport well. Sport well. Oh. Double. Okay, so kalau ada CRZ pun sebenarnya handsome kalau kau nak bawa main kan. Yang ni dia dah delete dah hybrid dia. So dah tak ada hybrid dah. Boleh lah nak bawa main kan. Boleh. Kereta pun handsome. Cuma aku pernah dengar lah orang cakap kalau kereta CRZ ni masuk K24 apa semua dia macam overpower, tak tahu lah. Untuk diorang kot. Kalau untuk kita power cukup kot. Okey aku. Sebab kita tak bawa tak power. So kita perlukan kereta yang power. Macam biasa lah, Abang Doris dia akan bawa 2 biji kereta. Tak pernah aku nampak dia datang bawa sendiri. Iris pun ada. Iris ni. Okay. Tak pernah duduk Iris, so aku nak masuk lah duduk tengok. Ya. Sangat ke kereta Iris ni? Bukan kau pernah review Iris ke dulu? Iris hijau 2 biji. Ni racing. Oh, racing. Kru-kru yang membuatkan dia hari ni racing, tenang, esok kaya. Bukan. Tadi saya cakap sini kembali. Apa saya cakap? Saya Syukur Rahman. Cakap. Saya Syukur Rahman. Salam tu Syagut. Healing number 1. Healing. Ada bos tadi perangan bos. Aduh. Kita duduk kereta baik pun. Boleh bang? Saya boleh. So siapa-siapa yang kaki game pro, korang main Neo, korang main apa-apa game pro, anda kata kalau Izora. korang bosan nak repair ke apa, boleh datang abang kan. So kalau nak modify, ada kata korang nak buat maintenance, minyak hitam apa semua, boleh datang abang. Siapa abang? Saya sebab abang cakap dia nak upgrade lagi, dia nak main Honda, dia dah kian main Honda. Lepas ni tengok bengkel dia. Honda. Oh. Dulu main Honda, lepas tu stop main game pro. Bosan lah. Kita main Honda lah sikit-sikit. Lepas ni tengok bengkel dia penuh Honda balik kan. Amin Abang perangai sebab tu perangai macam budak Honda. Dia memang main Honda dulu. Apa generasi ni Honda juga ni. Oh, seat merah. Oh. Walaupun game pro, dia punya ni mesti ada Honda. Oh, Mugen.
apa? Sebab tu laju. Ah. Rupanya dia pakai barang Honda. Kan? Jadi korang ni duk kutu-kutu Honda kan. Alright, next category. So ni engine standard Cam Pro lah kau ni kan. Dia upgrade open port dia. Aku dah duduk lah. Alright, so masa untuk pantas setakat ini bagi 1.5 ini adalah NS Cup. Oh, boleh muat Cantik kan Iris ni SS Choose. SS Choose. Oh, shifter dia nampak baik oh. Dan juga komentar pembayaran. Sedap. Solid lah. Oh. Iris ni dia sebenarnya kategori sekali dengan Honda Jazz Mungkin sama, macam sama kan? Tapi dia 1.6. Jazz 1.5. Tapi kalau ikut betul lah, aku tengok balik, tengok kan. Sebenarnya body dia ni nak nampak lebih kurang macam Mitsubishi Colt. Lebih kurang kan? Ni sama ni macam Evo kau ni. Korang boleh search Mitsubishi Colt, nak lebih kurang interior dalam dia semua. Tapi kita tengok position engine dia duduk semua nak lebih kurang. Yang tu 1.5 turbo kan? Masuk engine tu kat sini. Laju tak? Aku tak tahu lah boleh masuk ke tak. Kalau bagi kat Doris, Abang Doris boleh kot. Semua dia boleh buat. Kalau macam tu baik beli Iris masuk tu. Kalau kau tengok lama-lama profil dia memang buat turbo semua power. Cuma sekarang ni dia lebih pada setup untuk track kan. Mantap. Kejap lagi aku nak pergi race lah ni. Join Telegram saya. Sedih ya, FL5, BM. Semua ada kan. So ni orang kaya. Kita nak jalan-jalan, kita nak pergi usah-usah review. Boleh. Dia ada barang baik nak tunjuk. Ada. Sekarang boleh. Jom kita zas kita. So ni ada geng-geng BM, Volkswagen. Ni supporter lah. So kat sini ada booth juga Scala Fest punya. So ada geng-geng daripada kereta dia orang buat datang meet macam ni lah kat sini. Supporter. Korang kalau tak main pun tak apa. Korang datang support lah kan. Masuk ada makan-makan, boleh datang tengok. Tapi kali ni ramai lah. Kita tengok belah atas tadi tempat penonton memang dah ramai. So bagus lah. Ada perubahan yang baik ni kan. Tadi daripada KL semata datang nak tengok pun ada Cuba tengok. Hari tu dah cakap dengan Abang Kiam ni merah. Oh, nyala Cantik. Oh lama. FD pun rim merah. Kalau tak dah beli geng lah Boleh parking sebelah-sebelah ha. Mana kereta? Mana? Oh sana. Okay, so ni macam biasa geng-geng Vios. Ada Honda City gak. Okay, geng Vios kat sini. Vios jahat. Vios sama kan? Jadi yang tu lah. Oh, tu lain. Mana? Champion tu. Jom kita nak tengok kereta yang pelik sikit. Kita balik. Kita tengok barang rare. So ni semua line up Satria Neo Kau tengok daripada sana straight semua ni Satria Neo. Yang pasti TEG Racing. So kalau korang nak set up absorber, nak pakai absorber yang padu tapi harga mampu milik, kau boleh Roger. Kita ada letak link dekat pin komen. Kau boleh Roger dia. Tanya berapa harga untuk kereta korang. Okay. Barang rare Rim pun merah kak, rim merah. Kalau tengok barang daripada luar nampak biasa-biasa. Nampak biasa-biasa tapi kalau buka dia punya nadi luar biasa. Sangat luar biasa. Awak jangan mengecewakan saya. Kita cuba dulu. Okay, jom kita nak tengok apa
Apa yang ada di sebalik Satria hijau? Sekejap, Alan kita kau, Alan. Oh. Kuning. Oh, ni Nazim minat dia. Alan jap. Tengok Malaysia je kan. Ha. Nampak apa-apa kan? Okay, so nampak macam Satria Neo biasa. Crazy colour. Okay, so sekarang dia buka bonet. Lampu masuk air. Lampu masuk air sikit. Tak ada hal. Ada lampu. Sebelah tak ada lampu. Apa yang menarik sangat? Itulah. Tak nak cakap banyak lah. Kita tunjuk je lah. Oh. Ini dah lain macam ni. So tak payah beli Honda dah lah. Beli Satria Neo je. Kan? Baik kan? Ini Satria bukan main-main ni bro. Wow. Ini K20? Ini K24. Jajan K20. Oh. So dah Type R lah. K24 yang di Type R kan. Head, barang-barang dalam. Tapi selalu kalau masuk dekat kereta Honda dia rapat. Dia dapat. Ni dia ada space. Dia ada space. Dia kalau kita tengok macam kena tipu lah. Ingat K24 ke K20 ni Paling kan? jahat kan. Paling jahat kan. Tengok gearbox dia. Kita tengok gearbox dia. K20A3. Asura. Gearbox Asura. Kita tengok sikit. K20A3. Gearbox dia Asura. Gearbox Asura. Alamak. Bukan bubuk Asura Bukan. Maknanya Kat sini kita dah tahu. Blok K20A. rich. Jahat tak jahat barang ni? Ni running berapa horsepower? Lebih kurang dalam 200. 200 horsepower. Stok dalam lebih kurang 27. Untuk body yang kecil macam ni, Oh, dia punya G-force memang kau. Memang rasa. Kita kena rasa ni. Kita kena rasa. betul lah tu kan? Saya panggil owner kejap. Gila kau tengok ni. Apa? Wah, exhaust kat belakang. Ular sawa. Ni kalau ular sawa lagi dah ni. Ular tedung kan. Ni kita main lah mati-mati nak main Honda. Member punya brilliant, intelligent. Kan? Pakai body sebab ni Lotus handling. Kan? So bila masuk dengan engine power, handling sedap. Mantap lah gitu. Tengok yang ni suspension dia pakai start. Ya. So tengok ni, fender dia ala-ala Honda punya fender, JS Racing. Kan? Habis yang beri Tapi kita nampak macam kita tu show je Kan? Ni kalau tak angkat bonet orang tak tahu. Owner dah bagi lesen dekat kita untuk review kereta ni. So, bateri dia tarik belakang guys. Bateri seat belakang tak ada Seat Memang belakang kita tak ada. perang guys. Ni kena suruh owner ataupun dia bawa kita jalan-jalan je. Kan? Belanja. Awak masuk dalam ni, awak jangan risau. Kalau macam dah habis ni nak masuk, saya Faham, tapi awak jangan bawa laju. Media kaki faham. Media kaki memadu solid. Kita nak try lah tengok kan bila duduk dalam body macam ni kan. Macam mana rasa dia kan? Macam Tahu owner nak start. boleh. Dia nak belanja bunyi. Ini the real sebatang oli. Mana sebatang? Ui, tapi still tembak bawah So kalau body Satria Neo, bila dia start je kantoi lah bunyi Honda kan. Betul. Tapi itulah padu. Orang ingat edit video. Rupanya betul. Ni bukan AI Sekarang banyak orang post gambar AI kan. Tapi dia bukan bro. Ini Satria ni agak-agak dia hampir berapa lah kena tanya dia lah. Okay, so dia nak start dah sekarang. Wah, nak start kena tutup bonet dulu. Kita tengok sikit dalam dia. Tapi Neo ni, kalau korang dapat kekalkan interior Neo tapi korang buat cantik macam ni, handsome lah kan. So abang ni dia nak nampakkan Type R tu juga. So seat pun dia buat merah. Tu gear knob. Gear knob. Oi, gear knob ni. Ni apa? K-tune ke? K-tune shock shifter. Shock shifter. K-tune shock shifter Yes. Okay, start. Ustaz dia, Ustaz. Sangat je. Dari belakang, try dengar. Okey, dari belakang. Start je bunyi Honda. Gila lah. Okay, tak boleh rem terus lah. Agak-agak ni kos dia habis lebih kurang dalam berapa? Owner bagi tahu kos habis lebih kurang dalam 40k dah habis. Kereta ni saja. 40k Lagi mahal daripada harga kereta. Betul kan. Owner kata
tu dia sayang. Macam mana dia akan buat juga. Dia akan jaga. So dia ada kereta lain juga dia ada lah. kereta lain juga. Ini owner guang-guang pun dekat rumah mesti ada petik ais ni. Ya. Mesti ada benda ais. Kalau tengok tuan komen tak ada sini tau. Ya. Ini sebatang oli ya. Sebatang oli guys. Sebatang oli. Ada sini guys. Uyo. Bukan FF5, bukan FK. Pakai dekat Neo Ya. Alamak. Kalau korang tahu nombor 1 Ha? Sekarang timing untuk Yes. Satria Arcade Pro punya. Ya, 1.6 kategori dia nombor 1 sekarang. Kita nak tunggu untuk ambil jala. So ni panjang garaj. Panjang garaj. Panjang garaj. So, panjang garaj. Korang kalau nak datang, korang boleh search dekat sini. Okey, panjang garaj. Ya, panjang garaj. Yang penting dia pakai TEG. Sebab tu dia menang nombor 1. Ya. Mantap. Memang idola kita nak dengar bunyi ni. Kita tak tahan ni. Jom kita belanja sikit bunyi. Tengok sini. Piston throttle dia memang macam ni. Memang A guys. Kalau tak ram pam-pam dia tak Honda, kena ram pam-pam sikit. Nak pam-pam sikit. Baru Honda. Tak Honda tak kawan. So siapa yang tak kenal dia ni antara player Honda lah. Ah. Yang rajin jugalah. Dia duduk jauh sekarang. Tapi kalau ada dia datang KL, memang selalunya dia toge lah. Kalau korang tengok konten-konten lama yang pernah kita keluar-keluar pergi jalan, dia adalah. Dan YouTube pun ada kan. Kita pergi drive to masjid. Ah. Dengan Kesha. Yang satu kereta 4 orang awet tu kan. Jangan. Okey, apa pun memang mantap. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki kejap lagi tengoklah. Kita boleh naik-naik. Tapi kita tak nak tunjuk kat korang. Nak kena lah aku buat sampai. Komen dulu kalau korang nak tengok. Kasih komen lu. Kasih komen dulu. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Okay guys, so cuaca pun tak mengizinkan kita untuk teruskan perjuangan vlog kita ni kan. Cuma hari ni banyak kejadian. Kau tengok Brother Mazda ni. Sana, sana ada. Itu ni guys. Lari. Okey, go, sakit. Go. Aduh. Habis bang. Kenapa? Apa terjadi? Okey. So ada isu kita tak tahu apa benda. Kita tadi ada dekat belakang guys. Bila dia macam ni kejap kita mungkin boleh tanya abang tengok apa punca dia kan. Cuma ni antara tim yang boleh aku bagi tahu kalau kat Suci Muci dia antara yang laju lah. Ada 2 kereta tak silap aku kan dia orang ni kan. Salah satu kereta yang tumpang. Cuma ada kereta yang kau tengok ada stripe merah biru tu kan. Itu memang kencang bro. Laju lah. Ada satu bengkel lah, Enjoy Motorsport ni kan. Memang padu dia orang punya kereta. So. Tapi yang paling penting bila ada kejadian macam ni, joki selamat. Joki tak ada masalah tu, alhamdulillah lah kan. Betul. So kereta biasalah technical issue. Kita tak tahu apa masalah, kadang-kadang wiring ke apa ke, kadang-kadang ada minyak ke. So bila main dengan petrol ni memang dia cepat lah merebak dia. Betul. Nampak dia orang agak sibuk sikit. So kita jangan kacau dulu lah. Jangan kacau. Tahu kadang-kadang orang tengah tekanan ni kau pergi kacau. Kau dapat free amp bro. Okey, so hujan dah berhenti dah ni. Nampaknya cuaca tak mengizinkan hari ni. So diorang pun dah ending dah tengah penyampaian hadiah. So tadi hujan lebat betul sekarang baru berhenti lah. Betul tu. Jadi terpaksa diorang batalkan 2 race yang ada pada hujung-hujung tu disebabkan hujan lebat sangat. Sekarang je baru berhenti ni. Jadi pun dah lewat sangat.
So kita rasa hari ni adalah satu detik yang banyak terjadi lah kan. Aku disebabkan mungkin lepas raya ramai semua memang lencan habis kau-kau kan. Alhamdulillah hari ni peserta pun ramai. Yes, Sebab tu betul. kategori dia pun memang sampai petang lah. Kita duk mengharapkan sempat habis kategori baru hujan. Tapi dah hujan dah turun dulu. Jadi macam biasa guys, kita pun tak nak cerita banyak. Kita nak ucapkan tahniah kepada pemenang, dan tahniah juga kepada sesiapa yang masuk mungkin tak menang. Korang dah buat benda yang betul sebab korang tak berlumba dekat jalan raya. Jadi anda kata kalau korang nak masuk ke next round, korang boleh pergi tengok dekat Suci Muci punya Facebook, Instagram ataupun TikTok dia orang. Jadi macam biasalah, jangan lupa untuk follow kita punya YouTube, hentak butang loceng, subscribe, follow kita punya social media yang lain, dan kita nak akhiri rancangan ini. Assalamualaikum. Ji.